Hai, saya Puan Indah dari Rose Angel Health and Beauty. Kedai saya terletak di Taman Desa Harmoni Johor Bahru. Saya sudah berkecimpung dalam bidang kesihatan dan kecantikan lebih kurang dalam 2 tahun dan bergiat aktif lebih kurang dalam setahun kebelakangan ini. Tugas utama saya adalah membantu mereka yang mengalami gangguan kesihatan seperti slip disc, sakit lutut, migraine, kebas-kebas kaki tangan dan sebagainya melalui kaedah bekam. Sebelum ni saya membuat pemasaran secara mengedarkan flyers dari rumah ke rumah dan juga membuat promotion di akaun Facebook personal saya. Tapi momentum tu tak berapa sangat lah. Dia punya sales tu lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 sebulan, dengan kadang-kadang tu satu hari satu orang lah, kadang-kadang tak ada. Saya mula mencari untuk join kelas online ni dan saya berjumpa dengan FB Ads Kickstart ni dan saya mula menyertai. Dan selepas buat perkembangan memang sangat berbeza lah. Saya dari segi sales, pendapatan saya lebih daripada 10,000 sebulan, dan dari segi bilangan customer yang datang pun semakin bertambah lah. Dan sekarang saya pun terpaksa mengambil pembantu untuk membantu saya ketika saya buat rawatan. Okey, masa di kelas pada hari pertama, saya diajar untuk mengenali bisnes yang saya lakukan. Selain itu, saya juga wajib untuk mengetahui business plan, business marketing, collect database, nak cari targeted audience. Maksudnya bukan kita belajar buat FB Ads semata-mata, tapi banyak lagi pendedahan yang akan diberikan oleh guru-guru. Selain daripada itu, banyak juga diberi pendedahan oleh cikgu mengenai teknik copywriting, macam mana nak cari targeted audience, nak monitor iklan, nak membuat split test untuk dapatkan iklan yang murah. Dan yang paling penting sekali dan yang paling saya rasa susah adalah untuk membuat copywriting. Memang sangat terkesan sebab saya rasa sangat susah untuk melahirkan emosi dalam penulisan dan nak memberi audiens faham dengan penulisan kita, dan itu yang paling susah. Dan saya terpaksa berjumpa dengan cikgu berkali-kali untuk fahamkan teknik tersebut. Okey, bestnya bila saya dah join kelas ni, saya dapat repeat kelas secara percuma selama setahun. Maknanya saya boleh tuition balik, saya boleh pergi ke training center pada bila-bila masa. Saya mengalami kesukaran untuk membuat copywriting sehingga kan saya terpaksa berjumpa dengan Puan Syah berkali-kali. Saya selebih dari 3 kali untuk dapat penjelasan yang betul-betul dan juga teknik yang terbaik untuk saya membuat copywriting tersebut. Dan alhamdulillah, berkat jumpa dia selalu, saya dapat membuat copywriting untuk bisnes saya dengan baik pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, saranan saya bagi anda di luar sana yang serius nak berniaga secara online, anda perlu dapatkan teknik yang betul dan juga guru yang dapat membimbing anda sehingga anda mencapai apa yang anda kehendaki. Saranan saya, joinlah kelas FB Ads ni kerana ia sangat membaloi. Saya sudah, anda bila lagi? Okey, saya recommend anda yang belum join kelas ini datang turun untuk join kelas FB Ads ni supaya duit yang diperuntukkan untuk buat promosi tu tidak terbazir dengan sia-sia. Saya sudah, anda bila lagi?